Anda seorang business owner, pernah tak alami situasi ni? Dalam laporan untung tapi dalam akaun bank kosong. Bayangkan modal yang anda kumpul bertahun-tahun akhirnya habis begitu saja. Gaji pekerja, bayar pembekal, sewa tapak, modal pusingan sentiasa berkurang. Jadi bagaimana nak pastikan modal dan keuntungan perniagaan anda tak bocor tanpa disedari? Simpan keuntungan dalam emas. Syarikat besar dah lama guna cara ni. Mereka bukan sekadar simpan dalam akaun bank tapi juga tukar modal dan keuntungan mereka kepada aset yang lebih kukuh seperti emas. Kenapa emas? Emas sekali inflasi, nilai emas meningkat dalam jangka masa panjang. Emas mudah dicairkan dan mudah dijual. Berbeza dengan hartanah, emas boleh dijual serta-merta bila perlu. Selain itu, disiplin kewangan elak modal pusingan hilang tanpa sedar. Bagaimana nak bermula? Anda boleh buka akaun Public Gold di bawah nama syarikat anda. Public Gold tawarkan pelbagai pilihan simpanan emas daripada 100 gram hinggalah 1 kilogram bergantung pada keperluan perniagaan anda. Jangan biarkan modal dan keuntungan perniagaan anda hilang begitu saja. Anda boleh klik link di profil untuk daftar akaun syarikat anda hari ini atau DM saya terus untuk saya bimbing anda sebaiknya. Simpan emas, kembangkan perniagaan. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow.